Kepala batu, kau dengar cakap aku? Wah, ini yang menyirap ni. Aku paling pantang orang tak tepati masa. Nampak So'ot Yoga Nudin? Tak nampak, tak tahu, tak kenal. Belagak betul lah orang sini. Dah je mah. Engkau datang-datang terus jom. Pukul berapa aku tunggu kau ni? Yelah, pergi umrah tak ajak orang. Lepas tu nak marah-marah orang pula. Bila masa aku pergi umrah? Sudahlah Pak Buda. Pergi umrah dah lah. Pergi 10 orang tu. Dah 10 orang tu apa salah selit saya seorang? Saya pun nak pergi juga umrah tu. Aku tak pergi umrah lagi. Sudahlah. Pergi umrah tak nak ajak orang. Sudahlah Pak Buda. Kau sabar. Apa salah aku pergi umrah pula kau cerita ni? Yelah, tu hari beli tak apa kan kata je pergi umrah. Lepas tu dapat cabutan 10 orang tu. Saya seorang takkan saya tak boleh selit sekali. Macam inilah. Aku rasa better kita pergi kat tempat tu. Kau tanya dia sendiri sama ada aku pergi ke tidak. Bahkan nak pergi Pengalam Batu pula. Pengalam Batu dah jauh. Kita kat Persib Putrajaya ni 14. Kepala batu. Kau dengar cakap aku, kita pergi ke tempat tu? Kau dengar cakap aku? Tu. Kau tanya kat situ. Kau tak nak air batu? Bukan tak nak air batu. Kau tanya kat situ. Tanya siapa? Tu. Kau pergi tanya situ. Ni. Bang. Abang kenal dia? Nak pergi umrah kan ni? Dengan dia? Asal tak ajak saya Tak, bukan dia ajak aku pergi umrah. Tak. Bukan? Bukan. Lepas tu? Bang. Abang nak pergi umrah? Tak, Nak pergi umrah? Saya nak pergi. Beli air ni 3, dapat peluang pergi umrah. Tak? Masalah saya berdua. Buat apa nak 3? Saya 2 orang. Saya ikut sekali. Beli air 3 dulu. Abang siapa? Saya jual Master Yogurt. Oh, ni lah. Dekat Johor tu Kita ada dekat Johor, Taman Suria Johor Baru, Putrajaya dengan Shah Alam. Johor. Pak Buda Melaka. Saya pun Melaka. Datanglah. Dia macam ajak kita macam dalam. Dah macam ni. Kalau kata rasa nak menang kereta 6 biji, kalau nak pergi umrah ada 10 peluang. Beli air Mr. Yogurt 3, dapat peluang cabutan bertuah. Okey. Oh, pergi Bukit Beruang. Pergi Beruang, naik kereta baru. Jumpa orang pergi umrah. Pergi umrah. Kan, bang kan? Mantap. Dugaan banyak. Belum puasa. Dia tak puasa. Tak puasa? Biarlah dia. Cik orang puasa bang. Aku tak puasa. Dugaan banyak. Belum puasa ni. Air bang, air. Pula budak pekak ni. Okey bang. Air Mr. Yogurt 3. Okey, sebab abang beli 3. Nah bang, kad cabutan bertuah. Bulat bang Boleh dapat kereta macam ni. Mana pula budak pekak ni? Alamak. Nak bawa powder saya tak? Powder? Tak apa bang, kalau tak ada powder tak apa. Tadi saya dah beli air. Saya dah dapat cabutan bertuah juga. Tapi jangan beritahu dia tahu. Mana tahu saya nak pergi umrah. Jangan beritahu dia tahu. Mana powder? Wah, nak beranak bergaduh ni.